Soalan yang sering saya terima ialah, lebih untung jual emas di apps Public Gold atau fizikalkan dulu kemudian jual di kedai emas atau kepada Public Gold semula? Tuan-puan, perkara penting yang perlu difahami ialah setiap kali emas dijual semula, ia akan melibatkan spread. Tidak kiralah dijual di mana sekalipun. Nilai spread ini pula bergantung kepada jenama emas dan saluran jualan. Dan spread ini ya tuan-puan adalah yang memberi kesan terus kepada tahap keuntungan emas tuan-puan. Bagi mereka yang menabung melalui Gold Accumulation Program ataupun GAP terdapat 3 pilihan utama untuk menjual emas. Yang pertama ialah kita boleh terus menjual emas melalui akaun GAP tanpa kita mengeluarkan emas secara fizikal. So kaedah ini spread ini dikenakan adalah sekitar 9% sahaja. Dan pilihan kedua ialah mengeluarkan emas dalam bentuk fizikal dan kemudian menjualnya semula di cawangan Public Gold. So emas jenama Public Gold yang dijual semula kepada syarikat asal, spread adalah antara 6 hingga 9%. Yang ini bergantung kepada berat emas sebagai contoh lah So katakan emas 10 gram so spread dia adalah 9%. Manakala emas 20 gram 8%, 50 gram 7.5%, 100 gram dalam 7% dan 1 kilogram spreadnya adalah 6%, iaitu paling rendah lah. Jadi semakin rendah spread maka semakin cepat emas tuan-puan berpotensi menjanakan keuntungan So pilihan ketiga pula ialah menjual emas Public Gold di kedai emas lain. Namun harga belian semula yang ditawarkan biasanya lebih rendah berbanding emas di Public Gold sendiri. Malahan ada kedai emas yang tidak menerima emas jenama tertentu bukan kerana emas tersebut tidak berkualiti tuan-puan, tetapi dia bergantung kepada kemampuan dan juga polisi kedai untuk membeli balik. Jadi kesimpulannya bagi memudahkan urusan dan memaksimumkan keuntungan pilihlah syarikat emas yang menyediakan jaminan beli balik tanpa syarat. Lazimnya tuan-puan harga belian semula oleh syarikat asal adalah lebih kompetitif dan menguntungkan penyimpan emas. Semoga perkongsian ini membantu tuan-puan membuat keputusan yang lebih bijak dalam membuat simpanan emas. Jadi, follow saya untuk lebih banyak lagi perkongsian dan info berkaitan dengan emas.